Pernah tak korang terfikir kenapa semua tayar kereta atas jalan raya mesti warna hitam? Kenapa tak warna pink neon ke, merah menyala ke, atau biru terang? Jom kita bongkar rahsia ni sama-sama. Penerangan kita hari ni memang gempak sebab kisah asal-usul tayar kereta ni sebenarnya macam jalan cerita filem Adiwira. Siap ada penjahat, perisai rahsia dan kuasa super. Jadi jom pasang telinga betul-betul sebab ini memang menarik. Bahagian 1. Misteri warna getah asli. Okey, cuba kita undur masa sikit ke zaman awal-awal kereta baru dicipta. Kalau saya tanya korang, pernah tak nampak tayar kereta warna putih? Cuba bayangkan, kereta lumba sport yang laju gila tapi tayar dia putih suci. Kelakar kan bunyi dia? Kalau benda ni ada atas jalan sekarang, confirm viral kat media sosial. Tapi, percaya atau tak, asalnya ini bukanlah gurauan atau rekaan semata-mata. Fakta sejarah ni memang akan buat korang terkejut. Tayar kereta pada zaman dulu memang asalnya berwarna putih kelabu. Ya, betul. Kenapa? Sebab utama dia sangatlah mudah. Getah asli yang diorang guna untuk buat tayar masa tu, memang warna semula jadinya macam tu. Warnanya tu sebiji macam warna getah pemadam pensel yang korang biasa guna dekat sekolah. Jadi, pengeluar zaman tu hanya guna getah dalam keadaan asal dia, tanpa campur apa-apa pewarna pun. Bahagian 2. Musuh tayar di jalanan. Tapi, macam dalam mana-mana filem aksi yang epik, wira kita mesti akan jumpa musuh ketat. Tayar putih ni nampak je cantik, tapi dia sebenarnya agak rapuh. Dan dia terpaksa berhadapan dengan dua musuh utama, haba jalan raya yang membakar dan juga sinaran matahari yang sangat terik. Bila tayar putih ni sentiasa bergolek, haba geseran dan panas matahari tu buat getah cepat merekah dan rosak. Kiranya wira putih kita ni asyik kalah teruk je lah bertarung tiap-tiap hari. Masuk ke bahagian 3, karbon hitam penyelamat keadaan. Bila tayar asyik rosak dan keadaan jadi makin terdesak, saintis tahu dorang kena buat sesuatu. Kena ada satu upgrade yang paling padu. Penyelamat dia? Karbon hitam. Untuk adik-adik yang tengah tengok ni, bayangkan karbon hitam ni bukan sekadar bahan kimia biasa dalam makmal. Ia ibarat serum magic atau perisai rahsia yang disuntik terus ke dalam tayar. Bila adunan rahsia ni masuk je, getah yang asalnya lemah tu terus bertukar jadi kebal dan warnanya terus berubah jadi hitam legam. Sekarang kita tengok bahagian 4 kuasa super tayar. Dengan perisai hitam legam ni, tayar bukan je dapat wajah baru, tapi dia dapat 4 kuasa super yang menakjubkan. Kita guna analogi mudah. Pertama, dia menguatkan tayar. Ni macam wira kita hari-hari minum susu nak bagi kuat atau pakai baju perisai tebal. Kedua, kurangkan haus. Bayangkan korang pakai kasut yang tapak dia paling lasak di dunia, lari atas jalan kasar macam mana pun susah nak haus. Ketiga, dia melindungi dari sinaran UV. Karbon hitam ni bertindak sebiji macam sunblock tahap dewa. Tepis terus cahaya matahari dari merosakkan tayar. Dan yang keempat, sebab wujudnya 3 kuasa hebat tadi, tayar jadi tahan jauh lebih lama. Dia bagi stamina luar biasa untuk tayar terus bergolek dengan selamat. Dan akhirnya, bahagian 5, perisai hitam sepanjang zaman. Gempak gila kan? Kuasa dia, karbon hitam ni betul-betul selesaikan masalah getah rapuh tu selamanya. Sebab 4 kuasa hebat tadi jugalah, hampir semua tayar moden zaman sekarang kekal dengan warna hitam. Kenapa benda ni penting untuk korang tahu? Sebab sekarang, korang dah faham yang warna hitam tu bukan sebab kilang saja-saja nak nampak garang atau nak tutup kotor debu. Warna hitam itulah bukti kukuh yang tayar korang sedang memakai perisai tempurnya. Sentiasa sedia nak hadap panas jalan dan pancaran UV setiap kali korang keluar rumah. Fakta sains yang sangat wow kan? Jadi sebelum kita habiskan penerangan kali ini, saya nak tinggalkan satu soalan misteri sikit untuk korang fikirkan. Kalau landasan getah untuk kenderaan berat macam kereta kebal atau jentera gergasi dibuat hari ini dengan berat dan kepanasan yang berganda-ganda tu, adakah dia perlukan adunan karbon hitam yang jauh lebih banyak berbanding kereta biasa? Haha, cuba fikir-fikirkan. Jadi nanti kalau korang keluar jalan-jalan, cuba usia sikit tayar super kat kereta keluarga korang tu. Hargai sikit sains perisai karbon hitam ni. Teruskan sifat ingin tahu korang, jom terus stroke sains keliling kita dan kita jumpa lagi dalam penerangan akan datang. Bye!